Hari ini kita ada Khatam. majlis khatam Al-Quran. Dan terakhir awak Ada menjelaskan ceramah manusia tentang Al-Quran. Allah mengajar manusia melalui apa yang Dan tidak lain-lain diketahui lagi. Jom. sebelumnya. Lepas tu kita ada jemputan istimewa. Jom. Oh, jemputan istimewa kita Mak Mila jalan tengah buat bubur lambuk. Sedapnya, jom. Kita ada jemputan istimewa. Jom kita interview sikit. Okay, inilah jemputan istimewa kita. Nama Encik siapa? Hai, saya Aiman Daripada mana? daripada Mami daripada ke Subang Jaya. Oh, jadinya resepi bubur lambuk ni daripada Mak sendiri tak? Yes, kita buat resipi ni daripada bahan Mami sendiri. Yang mana kita membuat secara berlainan daripada yang lain. Ia bermakna tidak seperti bubur lambuk yang lain. So ada kelainan sikit lah daripada bubur lambuk yang lain. So kalau orang makan tu, oh rasa lain lah daripada yang lain. Macam tu. Terima kasih. Sama. Itulah jemputan istimewa kita. Dah dengar interview kan? Jom kita interview yang in charge pula. Jom. Okay korang, kita nak interview cikgu lah. Kat sana ada cikgu Liza. Jom kita interview. Hai cikgu Liza. Hai. Hari ni saya nak tanya. Hari ni ada program apa dekat sekolah SKP Go? Oh, hari ni SKP Go ada program penyelundupan Ihya Ramadan. Lepas tu kita ada program kacang bubur lambuk. Lepas tu kita ada jemputan istimewa hari ni. Siapakah jemputan istimewa tu? Kita ada Mami. Oh. Okay, macam tu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Bye. Kita dah interview ramai orang. So kalau nak tengok lebih lanjut, tengok dalam Okey, video ready? sebelum. Bye. Ahmad Tuan. Nothing